Kami telah mendapat banyak permintaan daripada negara Jepun untuk mendapatkan produk-produk TVET. Pendidikan latihan teknik vokasional ini disesuaikan bagi melahirkan graduan Bumiputera yang berkemahiran dan berdaya saing dalam bidang keusahawanan melalui beberapa pendekatan strategik yang selaras dengan Putera 35. So yang pertamanya ialah integration antara model keusahawanan dan juga dalam kurikulum itu sendiri, iaitu kursus keusahawanan itu diwajibkan dalam program TVET. Dan juga modul-modul ini bukan sahaja teori tapi juga bersifat praktikal dan berdasarkan industri. Kedua ialah pendekatan pembelajaran berasaskan projek dan amali. Dan ketiga ialah kerjasama dengan industri dan usahawan tempatan. Dan keempat ialah penubuhan inkubator atau pusat keusahawanan di institusi TVET. Dan yang kelima ialah akses kepada dana dan geran keusahawanan, akses kepada itu. Dan yang ketujuh ialah pengiktirafan dan penyernamaan kemahiran usahawan TVET itu sendiri. Kami di industri, contohnya kami di Bermas Auto, kami telah mendapat banyak permintaan daripada negara Jepun untuk mendapatkan produk-produk TVET Malaysia. Bahkan mereka telah memberi satu pujian dalam negara ASEAN ni, saya rasa berdasarkan input yang daripada Jepun yang menunjukkan mereka begitu suka dengan produk dari Malaysia. Saya melihat ini mungkin disebabkan usaha-usaha penjenamaan ataupun kita panggil persijalan kebangsaan kita yang memang diterima pakai oleh peringkat antarabangsa. Dan ini satu petanda yang baik pada pandangan saya. Penanda aras utama yang boleh digunakan untuk mengukur kejayaan TVET itu ialah, pertama ialah berapa ramai ataupun kadar kebolehpasaran graduan tu. Maknanya graduan tu habis dia tamat pengajian, mereka dah dapat kerja. Itu adalah satu cara untuk penanda aras utama untuk mengukur. Kedua ialah purata gaji permulaan graduan itu. Berapa yang dia dapat. Dan yang ketiga ialah kadar penubuhan usahawan. Kadar kelahiran usahawan itu hasil daripada program itu tersebut. Yang keempat ialah pengiktirafan dan permintaan dari industri, demand daripada industri itu. Adakah rendah atau tinggi. Dan yang kelima ialah penilaian kepuasan daripada majikan terhadap graduan TVET. Adakah mereka tu happy ataupun gembira dengan result yang di-deliver oleh graduan-graduan dari TVET.